Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkongsian berikutnya, bagaimana anda nak menjadikan setiap row ini fit dengan data yang dipilih. Sebagai contoh, di sini ada ruangan. Antara tajuk dan standard kandungan ini, dia ada ruang yang dia tak apa cantik lah, kita tengok ya. Kemudian ada data yang tersembunyi. Ini untuk versi bulan Januari. Admin masih belum setting untuk feed to data. Jadi kalau tengok, dia ada ruangan. Setiap data yang dikeluarkan dia ada ruang. Dan sebagai contoh yang lain, di sini kita kena pergi kepada garis ni, 17 dan 18 tengah-tengah ni, dan tarik baru dia nampak. Jadi bagaimana untuk mengatasi masalah ini? Di sini pun ada ruang, kemudian dan kita tengok data-data yang lain pun ada yang tersembunyi, ada yang pendek, dan ada ruang antara row tajuk bagi contoh dan juga row standard kandungan. Pergi pada sheet hari Ahad sebagai contoh untuk kumpulan A dan kumpulan B hari Isnin. Pilih ataupun boldkan semua 1 hingga kelas yang ke-6. Sehingga keluar lambang ataupun tanda tangan begini. Klik kanan, resize row, fit to data, klik OK. Jadi data kita dah mengikut row ini, dah mengikut ruangan kotak ni, dah mengikut data yang ada. Hari Ahad selesai, hari Senin. Katakan kita tarik ke tengah. Kita tak nampak yang bawah. Klik di bahagian atas sekali. Seret dia ke bawah sehingga kelas yang ke-6. Klik kanan, resize row, fit to data. Jadi data kita dah, data yang kita tarik tadi pun dia dah keluarkan mengikut data yang ditunjukkan dalam row ini ataupun kotak. Dan hari Senin, hari Selasa, tarik ke bawah juga. Yang ini untuk RPS yang admin siapkan pada bulan Januari dan awal Februari. Resize, fit to data. Hari Rabu pun sama, hari Khamis pun sama, Ahad depan pun sama. Jadi kita dah atasi masalah untuk viewkan semua data dalam kotak yang dipaparkan ini. Jadi sekadar tersebut perkongsian untuk kali ini. Semoga menyelesaikan kekeliruan anda untuk mengatasi masalah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.